Penyebab tiny bump ni macam mana? Penyebab tiny bump ni dia boleh jadi berapa benda lah. Main yang betul-betul menjadi penyebab adalah sebum, iaitu minyak pada kulit kita, dan juga sel kulit mati. So benda tu lah yang menjadi penyebab pada tiny bump. Macam mana sebum dan sel kulit mati bertindak menyebabkan dia jadi tiny bump? Sebum ni adalah minyak pada kulit kita. Kalau dia keluar berlebihan, dia buatkan kulit tu dah cukup minyak, dah cukup lembab, tapi ada lebihan minyak. So dia nak pergi ke mana? Melainkan dia tak ada tempat dia nak pergi kat mana. Dia duduk dalam liang pori, lepas tu tersumbat. Dia jadi kerah dalam tu, tersumbat. So kita rasa macam, apa sah? Rasa macam benda macam halu-halu, picit-picit keluar macam nasi. Itu adalah tiny bump. Lepas tu, sel kulit mati ni macam mana dia berfungsi yang menyebabkan dia jadi tiny bump. Bila minyak nak keluar, contoh minyak berlebihan. Lepas tu, bila minyak berlebihan tu duduk dalam tu, ataupun minyak tu dia tak berlebihan pun, tapi ada sel kulit mati yang banyak yang awak tak remove. Menyebabkan sel kulit mati tu, kalau awak tengok dekat permukaan kulit kita, dia umpama macam ni. Cuba awak bayangkan sel kulit mati awak tu, awak tak remove, menyebabkan dia sampai menutup ke dalam pintu liang pori. Maksudnya dia duduk berlapis-lapis kat sini. So, bila minyak sebum kat kulit kita terhasil untuk melembabkan kulit, sebum tu tak boleh nak keluar. Menyebabkan dia berkumpul dalam pori tu, lepas tu dia mengeras, lama-lama dia jadi macam timbul satu kepala. So kita rasa macam apa? Ada rasa macam gurutu, macam bumpy-bumpy rupanya yang tu lah yang menyebabkan dia berlaku.